Dekat sini aku nak kongsikan kronologi ataupun cerita penuh bagaimana kejadian tersebut berlaku secara terperinci. Beberapa hari sebelum kejadian, berlaku perselisihan faham antara pelajar sekolah tahfiz dengan remaja bernama Adli, Jupem Syahrul, Aiman dan Debak. Mereka-mereka yang tertuduh memaklumkan yang mereka telah diejek dan tidak berpuas hati serta ingin membalas dendam. Syahrul dan Jupem berpakat untuk memasuki pusat tahfiz berkenaan untuk mencuri telefon bimbit yang ada dalam asrama di tahfiz tersebut. Pada pagi 14 September 2017, jam lebih kurang 2.30 pagi, kesemua mereka ini telah berkumpul di kedai minum Cik Mek Molek bersebelahan dengan pejabat PPIM dan telah berbincang untuk membakar sekolah tersebut bagi tujuan membalas dendam.